Hari ini, kita akan selami satu teknik ingatan yang sangat hebat yang diilhamkan daripada perjalanan seorang ilmuwan yang cukup legenda. Pernah tak rasa macam ni? Kita baru je habis baca satu buku, kita dah siap highlight semua benda penting, tapi esoknya bila orang tanya, kita dah lupa. Geram kan? Selalunya, masalah dia berpunca daripada satu tabiat yang kita semua belajar dari sekolah dulu, menanda ayat secara pasif. Kita ingat bila kita warnakan ayat tu, kita akan ingat. Tapi sebenarnya, cara tu tak berapa berkesan pun. Kuncinya kat sini ialah kita kena ubah daripada sekadar menanda secara pasif kepada memburu kata kunci secara aktif. Bila kita cuma highlight, otak kita tak proses sangat, tapi bila kita cari kata kunci, kita sebenarnya paksa otak kita untuk betul-betul fikir dan terlibat. Contohnya macam inilah, daripada kita highlight satu perenggan panjang pasal seorang tokoh, apa kata kita cuma bulatkan satu atau dua perkataan je. Macam abad ke-20. Perkataan tu dah cukup untuk panggil balik semua memori pasal konteks tokoh tu. Dan yang menariknya kan, otak kita ni sebenarnya dah lama guna teknik ni. Kita buat setiap hari, cuma kita tak perasan je. Melalui apa? Melalui benda yang sangat mudah. Nama samaran. Cuba fikir balik. Tiba-tiba ada orang panggil nama samaran kita masa kecil. Contohnya, Din Puyo. Automatik semua memori nakal zaman kampung dulu terus muncul dalam kepala, kan? Lepas tu, ada pula nama gelaran masa kat universiti, Din Saintis. Yang ni pula terus bawa kita teringat zaman belajar, kawan-kawan sekuliah dan semua projek sains yang kita buat dulu. Dan akhir sekali, gelaran kat tempat kerja, Din Boss, satu nama je, tapi ia bawa sekali memori pasal tanggungjawab, pasal rakan sekerja dan semua kejayaan dalam karya kita. Nampak tak? Setiap nama tu sebenarnya adalah kata kunci. Ia macam satu fail dalam otak kita yang bila dipanggil, terus buka semua folder memori yang berkaitan dengan masa, tempat dan perasaan yang spesifik. Dan teknik inilah yang membawa kita kepada kisah seorang cendekiawan yang sangat luar biasa, Imam Al-Syafi'i. Kisah dia bukan setakat bagi inspirasi, tapi ia sangat praktikal. Imam Al-Syafi'i ini seorang budak yang sangat-sangat pintar. Tapi keluarga dia miskin, sampai mak dia tak mampu pun nak belikan sebatang pen. Jadi, macam mana seorang budak yang tak ada alat tulis boleh jadi salah seorang ilmuwan terhebat dalam sejarah? Rahsia dia terbongkar dalam satu detik yang cukup dramatik masa dia berada dalam kelas seorang guru yang hebat, iaitu Imam Malik. Masa tu guru dia nampak dia macam tengah main-main dalam kelas, tak fokus. Tapi bila ditegur, Al-Syafi'i jawab macam ni. Cuba bayangkan reaksi satu kelas bila dia cakap macam tu. Rupa-rupanya, dia bukan sekadar mendengar. Dia sebenarnya guna air liur dia untuk tulis kata-kata kunci atas tapak tangan dia. Dia sedang jalankan dua enjin dalam otak dia serentak. Satu enjin untuk menerima maklumat dan satu lagi untuk memproses maklumat tu. Inilah rahsia dia. Nak bagi senang faham, ia macam komputer yang ada dua RAM. Satu RAM tengah download maklumat, macam dengar kuliah guru dia. Lagi satu RAM pula, terus proses maklumat tu. Cuba fahamkan, susun dan fikir macam mana nak guna. Gabungan dua proses serentak inilah yang buat ingatan dia jadi sangat kuat. Jadi, macam mana kita nak guna kaedah ni dalam hidup kita? Ada dua teknik yang mudah. Pertama, bila kita membaca, jangan highlight je. Guna pensel dan bulatkan kata kunci. Kedua, sambil kita cari kata kunci itu, cuba bayangkan cerita atau gambaran visual yang jelas dalam kepala kita. Untuk ingat kisah Imam Al-Syafi'i ni, kita tak perlu hafal pun tarikh dan nama tempat. Cukup dengan kita bayangkan tiga gambar ni. Pertama, seorang budak kecil di Mekah. Kedua, kemah pedagang yang mewah. Dan ketiga, budak tu sedang dalam perjalanan atas unta. Setiap gambar ni dah jadi satu bab dalam cerita hidup dia. Tapi kan, teknik ingatan yang hebat ni bukan setakat untuk simpan fakta. Ia sebenarnya tentang memahami maklumat tu dengan begitu mendalam sampai ia bertukar jadi hikmah. Dan pelajaran terakhir daripada kisah Al-Syafi'i ini adalah pasal hikmah. Dalam satu jamuan besar untuk meraihkan dia, Al-Syafi'i berdepan dengan satu dilema. Dia tahu, ikut sunnah cara makan adalah dengan 3 jari. Tapi, semua orang dekat situ, tuan rumah dia semua makan nasi guna 5 jari. Jadi, apa yang dia patut buat? Akhirnya, dia memilih untuk makan dengan 5 jari. Dia utamakan adab, iaitu sopan santun dan menghormati tuan rumah berbanding ikut peraturan secara keras. Dia faham, dalam konteks tu, menjaga hati orang lain adalah lebih penting.
Alasan dia sangat mudah tapi sangat mendalam. Dia tak nak buat tuan rumah dia rasa janggal atau tak selesa. Dia pilih untuk menjaga keharmonian majlis tu, bukan nak tunjuk yang dia lebih tahu daripada orang lain. Jadi, kisah ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang besar kan. Kecerdasan yang sebenar-benarnya bukan terletak pada berapa banyak benda yang kita boleh ingat, tapi ia terletak pada bagaimana kita guna apa yang kita tahu. Ia adalah tentang memahami konteks, ada empati dan akhirnya membuat pilihan yang bijaksana.